Kenapa kita diuji dengan benda yang kita terlalu sayang? Sebab kalau tuan-tuan ingat lagi masa kita sekolah dulu, ada ustaz-ustaz ajar zikir hasbi rabbi jallallah. Tuan-tuan, hasbi rabbi jallallah cukup hanya Allah kan dalam hidupku. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku ni selain Allah. So kita dah setuju mengaku pada Tuhan, wahai Tuhan, tak ada selain kau dalam hati aku ni. Tiba-tiba ada pula makhluk lain pula dalam ni. Anak kita, suami kita, harta kita. Maka end up, kalau Allah mesti sayang kita, dan Allah sayang kita, Allah tak nak ada selain Allah dalam hati ni, maka Allah uji melalui benda-benda, makhluk-makhluk, sesuatu yang kita sayang tu, supaya makhluk itu dia hanya ada di tangan, di hati jangan. Sebab tu semua perkara yang berlaku dalam perkahwinan, dalam hubungan kita, ujian-ujian ni semua ni adalah untuk meletakkan makhluk itu di tempat yang selayaknya, iaitu di tangan, bukan di hati. Itu cara Tuhan mengajar kita untuk meletakkan makhluk di tempatnya.